Dari KK nak ke mana boleh nampak Gunung Kinabalu? Cuba teka. Sambungan daripada perjalanan sebelum ni, kami berada di Kuala Penyu melawat sebuah sekolah agama rakyat yang siap dibina pada tahun 2021. Perjalanan 2 jam daripada Kota Kinabalu, akhirnya kami sampai ke Kampung Kilugus, Kuala Penyu ni. Sebuah sekolah yang dibangunkan oleh Yayasan Ikhlas yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Inilah dia sebuah sekolah yang siap dibina pada tahun 2021, diuruskan 2 tahun oleh Yayasan Ikhlas dan hari ini disempurnakan penyerahannya oleh Datuk Jumain, pengarah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Sabah. Sekolah ni mempunyai 6 kelas daripada tahun 1 hingga tahun 6 telah berjalan dan diuruskan oleh Yayasan Ikhlas. Fasiliti lengkap dengan keselesaan semua untuk para guru dan murid-murid dan bagi kemudahan kepada anak-anak di kampung ini. Semoga usaha seperti ini boleh berterusan macam ni dan kita boleh membantu lagi banyak kampung seperti sekolah agama rakyat ni supaya anak-anak dapat menuntut ilmu. Habis je majlis penyerahan, kami bergerak semula ke Kota Kinabalu dan singgah di Masjid Al-Istiqomah dekat Batanduk ni. Nak tengok tak hiasan dalam masjid ni? Nanti kita sambung dan lepas tu kami ke Sempurna.